program Madani Rakyat ataupun kita panggil sebagai PMR sebenarnya adalah merupakan program utama yang mana antara lain dia bertujuan untuk mendekatkan kerajaan dengan rakyat. So kita juga akan menyebarluaskan dasar serta inisiatif kerajaan madani, serta yang penting tu kita dapat mengukuhkan hubungan antara masyarakat dan juga jentera pentadbiran negara, termasuklah eksplorasi matlamat pembangunan mampahan. Kita juga ada program mewarna kanak-kanak dan juga dimaklumkan ada cabutan bertuah yang mana kita akan bagi supaya sebagai tanda penghargaan kepada komuniti atas penyertaan dan sokongan yang telah diberikan. So diharapkan supaya program-program ini dapat menyungkil bakat dan juga memperkuatkan semangat kejiranan dalam kalangan penduduk tempat. Saya kata, marilah kita bersama-sama terus menyemai semangat kebersamaan dan memperkukuhkan perpaduan dalam komuniti, kerana komuniti yang kukuh adalah asas kepada kesejahteraan negara. Semoga segala usaha yang kita laksanakan hari ini diberkati dan memberi manfaat berpanjang pada semua.